ke mana lagi? Bas, dah kemas dah? Dah okeylah tu. Bolehlah tu. Bas, Ya? bukankah sekarang ni kita berada di segmen kreatif? Dah masanya. Tapi sebelum tu Bas nak cakap sikit. Semenjak adanya segmen kreatif di Kids On 2 ni kan, Bas mesti dah ramai yang tidak sesuka hati membuang tin kosong ke, tudung botol ke, atau apa-apa saja bahan terbuang yang boleh digunakan semula. Betul tu. Ingat, dalam seni craft kita juga boleh menggunakan bahan-bahan kita semula. Cakap pasal kreatif dan craft ni, cikgu kita pun rasanya dah tunggu dah tu. Jomlah kita bersama di Kreatif at Kids On 2. Saksikan. Kreatif at Kids On 2. Selamat pagi adik-adik. Saya Kak Andrin dari Da Vinci Creative Kids. Kita berjumpa lagi pada hari Ahad yang indah ini di Kreatif at Kids On 2. Bolehkah adik teka apa yang kita akan buat hari ini? Cuba tengok contoh-contoh di hadapan kakak. Inilah jadual waktu yang menarik. Jadi, hari ini kita akan menghasilkan satu jadual waktu yang bertema galaksi ataupun ruang angkasa. Mari kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Cardboard yang biasa ataupun yang berwarna, sehelai rangka jadual waktu, bahan mewarna seperti warna poster, bekas warna, bekas air, berus, gam, alat memotong seperti gunting atau pisau yang mana-mana adik rasa selesa, pita pelekat dua belah, span untuk menghasilkan corak-corak yang cantik dan labuci yang berbentuk bintang untuk menghiaskan galaksi kita. Dan akhir sekali, untuk menjadikan kapal terbang, kita gunakan pemengang tisu. Lukiskan corak awan di atas cardboard, guntingkan ia seperti ini. Lepas itu, adik boleh gunakan span untuk buatkan corak dengan warna kuning di tepi. Sekarang kita akan buatkan kapal terbang. Potong kedua belah pebengang tisu. Sediakan 3 bentuk segitiga dari cardboard macam ni untuk menjadikan sayap kapal terbang. Lepas itu, kita akan selitkan sayap kapal terbang ke dalam pebengang tisu. Dah siap pun jadual waktu yang bertema galaksi hari ini. Kalau ada masa, adik-adik juga boleh tampalkan belakang kapal terbang atau tambalkan pemengang telur, jadikan kepala kapal terbang. Baiklah, sampai di sini saja hari ini. Selarkan kreativiti adik-adik bersama Da Vinci di Kreatif at Kids On 2. Kita jumpa lagi. Bye. Wow, menarik kan Asri segmen kreatif tadi tu? Menarik, Bas. Alah, Bas. Kenapa kamu ni Asri kalang kabut je? Surat tadi mana? Surat. Surat? Kamu letak mana? Tadi ada. Hilang pula. Bas rasa mungkin Farah dengan Jacqueline dah bawa naik atas kot. Oh, iya ke? Mereka tengah kemas kat atas tu. Bos, saya nak naik lah. Nantilah dulu. Segmen interaktif kan lepas kita tengok kartun. Ajaklah kawan-kawan dulu. Kawan-kawan, kita saksikan kartun Poco. Jom, naik atas.